Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahad ini kita mengundi dalam pilihan raya umum yang ke-13. Satu lagi proses demokrasi di negara tercinta ini. Kempen semakin rancak. Calon dan penyokong bersengkang mata, memerah otak dan membanting tulang untuk bertemu pengundi. Bersama saya malam ini ialah Pengerusi Barisan Nasional Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri juga sama-sama sibuk mengetui kempen. Selamat datang Datuk Seri ke Studio Mandat. Saya tengok Datuk Seri ni sibuk ke sana kemari dan tak ada rehat. Macam mana, saya nak tanya, mana datangnya tenaga ni? Pertamanya, saya memang melatih diri saya lah. Sebelum ni, saya menjalani latihan dalam gym, exercise dalam gym. 2-3 kali seminggu. Pakai trainer? Pakai trainer lagi. Kerana kesihatan dan keadaan badan kita dari segi fizikal adalah penting untuk menentukan tahap kecergasan kita sebagai seorang individu. Namun lebih daripada itu, kerana iltizam dan kesungguhan saya untuk melakukan yang terbaik. Sebab saya tahu saya menggalas amanah yang besar untuk rakyat dan untuk negara. Dan bila saya mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri, saya telah berikrar pada diri saya dan juga pada rakyat Malaysia bahawa saya akan melakukan sedaya upaya saya. Datuk nampak slim? Itulah, terima kasihlah. Itu yang saya harap. Datuk, saya nak tanya juga. Dalam jelajah yang Datuk pergi ke seluruh pelosok tanah air itu, mesti dah jumpa mungkin beratus, beribu orang. Apa agaknya yang betul-betul menyentuh hati Datuk Seri? Bukan saja sambutan yang saya lihat sangat meriah. Ada setengah tempat tu orang putih kata estetik. Sambutan yang luar biasa daripada biasa. Itu yang menyentuh perasaan saya lah. Bila saya tengok orang ramai dan mereka salam pun, ada salam tu tak nak lepas tangan pun. Jadi alhamdulillah lah nampaknya sambutan rakyat memberi saya satu tahap keyakinan pada kepimpinan Barisan Nasional. Jadi itu saya rasa memberi Datuk Seri satu semangat untuk meneruskan perjuangan. Dan dalam, kalau saya nak tanya secara keseluruhannya lah, daripada Sabah ke Perlis, secara keseluruhan agaknya bagaimana Datuk merasakan sambutan ataupun maklum balas daripada mereka ni? Pertamanya, memandangkan ataupun mengambil kira sambutan yang diberikan pada saya, pada Timbalan Perdana Menteri dan rakan-rakan saya yang lain, saya dapati bahawa hasrat kita untuk mencapai 2/3 itu insya-Allah ada tanda-tanda bahawa itu boleh dicapai. Dalam pada itu, saya tidak mahu saya katakan bahawa kita ni merasakan bahawa kita ni terlalu complacent. Ada 2 hari lagi. Jadi kita mesti melakukan apa yang telah pun diarahkan oleh parti. Polling yang kita telah buat dan juga oleh badan-badan bebas termasuk pihak universiti nampaknya menunjukkan kepada kemenangan Barisan Nasional. Datuk Seri pernah ditanya oleh wartawan. Pada masa itu tanya tentang peluang dan Datuk sebut bahawa Barisan Nasional dan Datuk cautiously optimistic. Apakah itu masih lagi cautious ataupun dah tambah sikit dia punya tahap keyakinan tu? Saya gunakan perkataan cautiously optimistic sebab saya tak mahu dilihat sebagai mungkin terlalu orang kata arrogant ke ataupun menggambarkan bahawa saya ni terlalu overconfident.
Sebaliknya, saya nak katakan dengan penuh rasa rendah diri, orang kata with all humility, bahawa ada peluang yang baik untuk Barisan Nasional mencapai 2/3. Dan bila saya turun padang dalam tempoh kempen ni, tahap keyakinan saya bertambah. Terutama sekali bila saya berjumpa dengan pengundi-pengundi. Jadi tapi saya masih lagi menyatakan cautiously optimistic sebab saya tak mahu orang kata dia ni terlalu yakin lah, overconfident lah. Tak apalah. Yang penting sekarang ni kita fokus pada kerja-kerja yang masih boleh kita lakukan lagi. Datuk, saya juga dengan kawan-kawan wartawan dan kaki tangan lain yang turun buat liputan, mereka pun berjumpa dengan ramai orang. Dan mereka pun mendapat maklum balas yang hampir sama juga, mengatakan sudah ada tanda-tanda jelas yang pengundi sekarang mungkin dulu menjauhi daripada Barisan Nasional sudah kembali. Datuk dapat rasa yang sama juga ke? Ya, saya rasa begitu juga. Dan bila di banyak tempat, salah satu daripada soalan yang lazim saya tanya, adakah keadaan hari ini lebih baik daripada 2008? Rata-rata kata lebih baik. Jenta kita dan juga kadang-kadang bila saya tanya dalam ucapan saya, macam semalam saya tanya di Kelantan, sambutan begitu spontan daripada orang ramai bahawa mereka kata lebih baik daripada 2008. Malah setengah tempat berkata lebih baik daripada 2004. Namun saya pun sedar bahawa mood dan sentimen terbaik, tetapi masih ada lagi faktor-faktor yang kita kena ambil kira untuk memastikan semuanya berjalan seperti mana yang dirancangkan. Datuk fikir apa agaknya yang menyebabkan kembalinya keyakinan mereka ni kepada barisan? Kepimpinan ke, dasar ke, atau macam mana? Sebab mungkin pada mulanya keadaannya tidak sedemikian. Tetapi setelah 4 tahun kita melaksanakan agenda transformasi nasional yang berpaksi kepada gagasan satu Malaysia. Dan kita buat proses pembaharuan dalam negara kita, reform seperti GTP, ETP, dan kita bagi ruang untuk proses demokrasi yang lebih sihat dalam negara kita, dan kita menegakkan prinsip rule of law. Prestasi kita, ekonomi kita memberangsangkan. Kita dapat menyediakan peluang pekerjaan. Mereka lihat bahawa jumlah pelaburan terus meningkat. Nilai KLSC saham kita mencapai tahap yang paling tinggi dalam sejarah kita, melebihi 1,700 sekarang ini. Jadi semua petanda-petandanya menjurus kepada keyakinan rakyat. Dan apatah lagi bila kita dapat melaksanakan program-program di mana rakyat, bila saya kata rakyat didahulukan, ini bukan slogan. Saya dapat terjemahkan, kerajaan dapat terjemahkan dalam bentuk program. Seperti dalam bajet tahunan 2012-2013. Dan yang sangat dirasai kesannya oleh rakyat ialah bantuan rakyat satu Malaysia. Datuk, saya nak pergi kepada bantuan rakyat satu Malaysia, tapi saya nak pergi balik sikit kepada Bolawe ni, yang di Kelantan ni. Pasal gelombang merah di Kelantan tu, yang tadi Datuk sebut, sambutan begitu baik itu, apa di Kelantan lah spesifik yang menyebabkan sambutan begitu gairah? Saya ingat 2 sebab. Yang pertama sebab keyakinan kepada dasar transformasi nasional kita setelah 4 tahun. Dan saya gunakan satu perkataan bila saya membentangkan manifesto Barisan Nasional, ataupun saya kata aku janji. Tak boleh gunakan manifesto, lebih tinggi nilainya kalau kita kata aku janji. Ini kontrak kita dengan rakyat, bahawa kebolehpercayaan, trustworthiness. Jadi bila saya kata bahawa ini satu janji, ini satu ikatan dengan rakyat,
maka rakyat yakin hari ini bahawa apa yang kita janji pada rakyat untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang, insya-Allah inilah yang dinantikan oleh rakyat. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Kelantan ni, setelah 23 tahun, mereka dah merasakan bahawa masa sudah tiba untuk melakukan satu perubahan. Malah bila kita sebut Kelantan saja, mereka sahut tukar. Sebab mereka dah tahu bahawa setelah 23 tahun, mereka boleh menilai sejauh mana janji kerajaan PAS dapat dipenuhi dan sejauh mana kemampuan mereka dan juga apa-apa yang mereka telah lakukan dalam konteks di Kelantan dan juga di konteks negara kita menimbulkan banyak kesangsian, termasuk mereka mempersoalkan komitmen PAS terhadap akidah, terhadap Islam itu sendiri, mementabatkan Islam. Itu banyak dipersoalkan oleh orang Islam di Kelantan sendiri. Datuk, di Kelantan pun kalau kita tengok, mereka yang dulu menyokong pentadbiran Kelantan atau parti PAS lah, guru-guru pondok umpamanya, satu masa dulu kita tak boleh usik dia orang tu. Tapi sekarang dia sudah lari daripada PAS. Dan saya rasa ini mungkin ada impak dalam pertemuan Datuk dengan mereka macam mana? Saya lihat memang benar sebab mereka dah hilang kepercayaan kepada PAS dalam banyak hal. Umpamanya dalam soal akidah, kalimah Allah. Mereka lihat bahawa PAS berdolak dalik. PAS tidak pertahankan kalimah Allah. Ini satu isu yang begitu besar di kalangan orang Islam, bukan saja di Kelantan. Malah semalam saya berbual dengan seorang ustaz guru pondok. Beliau beritahu pada saya, ya, PAS boleh pertikaikan kemungkaran lain, tapi PAS melakukan kemungkaran akidah yang terbesar. Jadi saya tanya, apa dia? Bila PAS kata PAS itu Islam, Islam itu PAS. Ini kemungkaran akidah yang besar, dia kata. Maknanya pada guru pondok ni, bahawa PAS telah merosakkan akidah umat Islam. Ini serius pada mereka. Dan mereka pun tidak mempertahankan itu. Kalau kita tengok dalam kononnya pakatan mereka dengan Perambatan Pembangkang ni, akidah itu bukanlah menjadi satu perkara pokok dalam perjuangan mereka. Ini punca. Ini punca besar. Ini punca besar kenapa penyokong tradisi mereka, guru pondok, ustaz-ustaz, dah mula hilang kepercayaan pada PAS. Okey, Datuk, saya nak pergi ke Kedah pula. Kedah dengan menteri besarnya, dengan pengikutnya, dengan pembantunya, mereka pun tak sehaluan. Jadi apakah kalau tidak melihat perbezaan ataupun pertukaran di Kedah, Kedah juga nanti akan ikut jalan yang pernah dilalui oleh Kelantan? Dalam konteks Kedah ni, kerajaan negeri Kedah ni boleh dikatakan dysfunctional dah lama. Bila kepimpinan menteri besar dia dan beberapa exco dia sudah berpecah dan berbalah secara terbuka sebenarnya. Jadi perjalanan kerajaan negeri Kedah ni sudah tempang dan tak dapat untuk memenuhi harapan rakyat. Jadi sebab itulah saya yakin insya-Allah di Kedah juga rakyat dah bersedia untuk mengembalikan Kedah ke tangan Barisan Nasional. Di Kedah, mesej yang Datuk sampaikan bila pergi ke sana mesti sama dengan mesej di tempat-tempat lain. Dalam konteks transformasi yang menjadi teras pentadbiran Najib Razak, transformasi itu tak mungkin dapat dibuat kalau ada negeri macam Kedah, macam Kelantan, tak bersama dengan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan program ni. Ini amat tepat sekali. Sebab kita perlu kerajaan pusat dan kerajaan negeri sehaluan. Dalam banyak hal, kalau kerajaan negeri tak bagi kerjasama, mereka boleh menghalang projek-projek utama nak dilaksanakan. Jadi pokok pangkalnya agenda transformasi nasional
mesti berpaksi kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri daripada parti yang sama. Datuk, kita lari turun ke wilayah Lembah Kelang. Saya nak tanya pasal di Selangor. Selangor ni pun satu kawasan yang paling hangat lah. Datuk lihat macam mana hari ini selepas 5 tahun di bawah PKR? Di Selangor ni, pertama mereka dah kecewa dengan janji-janji kosong 2008. Banyak janji-janji, malah ada ramai macamnya lebih pada 2,000 ibu tunggal dah saman kerajaan negeri. Kerana yang dijanjikan allowance bulanan pada ibu tunggal tidak ditunaikan. Dalam banyak hal amat jelas bahawa mereka rasa tertipu dengan janji-janji 2008 yang tidak ditepati oleh Pakatan Rakyat. Satu. Kedua, mereka juga sedar bahawa Selangor ni terlalu penting untuk kita masa depan negara kita. Kalau kita sebut tentang dasar transformasi nasional, agenda transformasi nasional, kita campur wilayah dengan Selangor ini 60% daripada GDP negara, KDNK negara, memang tertumpu pada Lembah Kelang. Jadi kalau kita tak pastikan kerajaan Selangor ni dengan pusat daripada parti yang sama, dalam banyak hal ini membantut pembangunan negara kita dan seterusnya pencapaian dasar transformasi nasional. Dalam hal air saja, kita tengok isu air. Bagaimana perancangan kita untuk memberi satu penyelesaian yang berkesan dan jangka panjang pada masalah air dihalang oleh kerajaan negeri. Agaknya dia orang tak nak buat tu pasal apa, Datuk? Sebab dia tak nak bagi kredit pada Barisan Nasional. Itu senangnya. Daripada mereka menyelesaikan masalah ini, mereka nak cari jalan macam mana nak ambil alih syarikat-syarikat air. Sepatutnya mereka, apa salahnya? Kita dah buat terowong, kita nak buat loji air, kita dah sediakan peruntukan. Tetapi mereka tak keluarkan development order. Okey, Datuk, kita berhenti rehat seketika. Selepas ni saya nak tanya Datuk pasal beberapa taktik yang mencurigakan dalam kempen kali ini. Kita berhenti rehat sebentar. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama saya dalam Mandat 2013. Tetamu saya malam ini, Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk, tadi saya janji nak tanya Datuk pasal beberapa taktik yang mencurigakan dalam kempen pilihan raya tahun ini. Saya pun pernah buat liputan banyak juga pilihan raya, Datuk. Tapi saya tak pernah tengok kempen yang macam ni punya teruk. Minta Datuk komen sikit. Dia dah mula peringkat awal lagi. Seperti membaling molotov cocktail dan ada di satu tempat di Pulau Pinang dia letupkan homemade bom. 2 bom sebenarnya.